Dan seterusnya saya ingin menjemput yang berhormat daripada Sindomin. 15 menit yang berhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Datuk Speaker. Alhamdulillah, dengan izin Yang Maha Kuasa kita dapat berkumpul pada petang ini dan 23 hari bulan kita sama-sama mendengar ucapan dasar kerajaan yang telah disampaikan oleh Tuan Yang Terutama yang di-Pertuan Negeri Sabah. Bersandarkan kepada ucapan dasar kerajaan yang disampaikan oleh Tuan Yang Terutama pada 23 April minggu lepas, saya tertarik satu petikan yang agak signifikan yang berbunyi, sudah tiba masanya kita bersatu hati tanpa mengira kaum, bangsa, agama maupun fahaman politik. Saya tekankan di sini fahaman politik. Beberapa ahli Dewan Undangan Negeri juga menyentuh sebelum ini tentang fahaman politik untuk bersama-sama membangunkan negeri ini dengan penuh tanggungjawab dan kemajuan serta kesejahteraan bersama. Namun ucapan dasar kerajaan yang diungkapkan ini hanya menjadi retorik sekiranya kerajaan gagal atau terlepas pandang dalam beberapa perkara. Saya rangkumkan dua perkara itu. Yang pertama, sekiranya kerajaan gagal secara adil menurunkan peruntukan kepada wakil rakyat yang diwakili oleh pembangkang. Itu yang pertama. Sebab jelas diberi penekanan oleh Tuan Yang Terutama di sini tanpa mengira fahaman politik untuk sama-sama bersama membangunkan kemajuan wilayah negeri kita ini. Itu yang pertama. Yang kedua ialah penglibatan wakil rakyat hanya diberi peluang kepada wakil rakyat yang kerajaan, terutamanya dalam melaksanakan dasar kerajaan. Juga telah disentuh oleh sahabat saya sebelum ini daripada Sulabayan dan beberapa orang adun juga tadi tentang LUC meeting. LUC meeting ini cukup penting. Permohonan tanah orang kampung, orang asal, native, sepatutnya wakil rakyat yang diberi mandat oleh rakyat, mewakili rakyat, kena duduk, bersidang bersama mendengar siapa yang memohon tanah ini. Layakkah dia diberi? Apa yang sepatutnya diberi pertimbangan yang sewajarnya. Begitu juga dengan Majlis Tindakan Daerah, meeting Majlis Tindakan Daerah. Juga sepatutnya wakil rakyat pembangkang juga seharusnya dibagi peluang. Barulah adil dan saksama. Ini yang kita mau. Itu pasal ahli parlimen, ada ahli parlimen tidak perlu saya sebut, dia sudah bersedia untuk ambil tindakan legal action terhadap kerajaan. Kalau sekiranya peruntukan tidak diserahkan atau diturunkan kepada kawasan yang diwakili oleh pembangkang. Begitu juga konsepnya kalau sekiranya wakil rakyat tidak dibagi peluang untuk turut serta dalam mesyuarat-mesyuarat penting di peringkat daerah. Kita sudah berhenti politik. Kita bukan untuk politik lagi sekarang ini. Jadi sekarang apa yang saya mau tanya ialah di Dewan Yang Mulia ini, adakah ini menjadi dasar kerajaan? Tidak mahu melibatkan wakil rakyat pembangkang di peringkat mesyuarat daerah. Sebab saya sendiri secara pribadi telah menerima arahan daripada pengarah Jabatan Perkhidmatan Negeri. Halangan bertarikh pada 10 Februari
tahun ini melalui pejabat daerah Sipitang yang menyatakan tidak mengizinkan wakil rakyat daripada Pembangkang turut serta dalam meeting penting di peringkat akar umbi ini. Jadi saya cukup rasa kecewa dan tidak adil. Kita kena menghormati pilihan rakyat. Rakyat memilih kita, rakyat memberi mandat kepada kita. Silakan. Yang Muhammad Sindumin. Adakah Yang Muhammad Sindumin bersetuju apabila saya menyatakan bahawa ada di antara kaki tangan kerajaan yang sengaja menggunakan perkataan ibu pejabat ataupun menteri untuk menghalang kita daripada berjumpa mereka, bertanyakan ataupun berbincang soal masalah rakyat? Memang betul. Saya sendiri menerima kenyataan ini. Saya cukup aktif membuat lawatan kerja. Bukan hanya semata-mata lawatan kunjungan hormat ya, kepada jabatan-jabatan kerajaan. Lawatan kerja. Kita kena bekerja. Bekerja dan bekerja sama dengan jabatan-jabatan yang penting. Contohnya JKR. JKR, District Engineer di Sipitang. Mula-mula dia cakap melalui setiausaha saya, District Engineer, ada taklimat, ada penting mesyuarat di HQ. Selang berapa hari, tunda lagi. Ada taklimat. Selang berapa hari, minta maaf, ada arahan daripada atasan. Tidak dapat menerima kunjungan kerja daripada wakil rakyat yang daripada Pembangkang. Minta maaf, cakap nonsen. Kita bukan untuk berpolitik. Jadi adakah yang ingin saya kemukakan persoalan di Dewan Yang Mulia ini? Adakah ini keputusan kabinet? Adakah ini dasar kerajaan? Kalaulah ia menjadi keputusan kabinet ataupun dasar kerajaan, ternyata ia bercanggah dengan ucapan dasar yang telah disampaikan oleh Tuan Yang Terutama baru-baru ini.